Tahukah anda, Kelantan pernah menjadi lokasi perlombongan emas terbesar di Asia Tenggara? Ia terletak di sebuah kampung terpencil bernama Pulai. Pulai, yang terletak di selatan Gua Musang, mula terkenal sejak kurun ke-19 kerana simpanan emasnya yang luar biasa. Ramai pelombong dari China, terutamanya kaum Hakka, datang ke Pulai sekitar tahun 1800 untuk mengusahakan lombong emas secara tradisional. Mereka menggunakan dulang, cangkul dan alatan kayu untuk mendulang emas di sungai dan cerun bukit secara manual dan berbahaya. Kegiatan ini menjadikan Pulai sangat kaya dan menarik lebih ramai pelombong serta pedagang dari luar, termasuk dari Siam dan British. Hingga hari ini, emas masih boleh dijumpai di kawasan sungai dan bukit sekitar Pulai. Walaupun aktiviti perlombongan kini tidak serancak dahulu, penduduk tempatan percaya ada kawasan larangan yang menyimpan emas dalam jumlah yang besar, namun dijaga oleh penunggu gaib. Hari ini, Pulai masih menyimpan kesan sejarah perlombongan seperti terowong lama, peralatan tinggalan, dan budaya Hakka yang masih hidup. Komuniti Hakka di Pulai masih wujud, lengkap dengan kuil tradisional, rumah lama, dan perayaan yang diwarisi turun-temurun. Beberapa ngor dan penyelidik tempatan kini cuba memelihara sejarah Pulai agar generasi muda tidak melupakan nilai warisan emas ini. Jika diuruskan dengan baik, Pulai berpotensi menjadi lokasi pelancongan warisan seperti lombong emas bau di Sarawak atau Sungai Lembing di Pahang. Pulai bukan sekadar sebuah kampung terpencil. Ia adalah bukti bahawa Kelantan pernah menyimpan kekayaan emas dan sejarah yang luar biasa. Kalau anda suka sejarah seperti ini, tekan like dan subscribe. Jom kita hidupkan semula kisah warisan emas Malaysia yang hampir dilupakan.